pertama kali. Saya rasa bertuah. sebab saya 11 tahun dah boleh pergi lah. Perasaan gembira lah. Seronok nak pergi sana. Ni okey. Sampai suku. Murah. Setengah. وجمال الوقت ذاب كل من يعيده هيا نذهب بسرعة مشتاقا نذهب نسعى لا يوجد أحلى وأبهى منك يا عيد. Nama saya Iman Alfami. Cuaca sekarang sangat panas, hot, very hot. Hai, saya Faiz Alfami. Hari ni kita nak makan kebab. Tak ada tulisan makan kebab. Makan kebab. Dia Arab pandai. Chicken fillet. Ni ada burger lah. Dah sampai. Dah sampai Hotel Madinah. Sayangi yang dirindui, iaitu baginda Rasulullah SAW. Kita bahagia berhampiran dengan bangsa-bangsa sekarang. Kita duduk kat sini dapat nak buat balik jauh sebelah kiri tuan-tuan. Nah, betul-betul. Sedikit kita berkata. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Siapa Sayyidina Ali bin Abi Talib? Memang nama sahabat Nabi. Saya sahabat Nabi. Pupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa putih dia cousin. Okey. Sayyidina Ali bin Abi Talib merupakan kanak-kanak yang pertama yang memeluk Islam. Okey, Sayyidina Abi Talib jugalah antara orang yang diamanahkan untuk mengumpul Al-Quran bersama Osman bin Affan di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila panggilan jihad dilaungkan, orang-orang Islam akan terus keluar pedang. Sebab orang-orang kafir
amat takut dengan orang Islam bila orang Islam bersatu. Sampailah sekarang. Dia infakkan segala hartanya. Dan apakah infak kita yang harus kita buat? Pertama, kalau kita tak ada harta, infakkanlah amal jariah. Orang kata Rasulullah respect. Rasulullah malu, segan dengan Osman ni. Sebab Osman ni di zaman jahiliah, dia ni seorang pembesar, seorang yang kaya-kaya. Orang kaya yang meninggalkan segala harta dia demi Islam. Osman bin Affan. Dan Osman ini merupakan seorang yang pandai diplomasi, ahli perniagaan yang pandai berunding. Di bawah tu ada 3 makam, iaitu بالدميم كل ذلك بسبب مخالفة طريق السنة الصحيحة. أحزن إن الله معنا. يا نور هذا الكون كل البلاء يهون يا عالما بالحال وتقول كن فيكون. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. Everywhere I hear your name be mentioned, the whole world's talking about you and the thought of being part of your nation. I'm so proud to follow you day and night. You sacrifice, led us from darkness to light tonight. Until the end of my time, I will love you. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. muka dan tu badannya hampir mirip dengan Rasulullah. يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان. يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير الأنام عليك أزكى السلام. Suatu ketika Nabi Ibrahim mendatangi patung-patung tersebut seraya berkata,
sudah balik. Tenang dan jauh ya Allah. Kami tinggalkan segala-galanya kerana-Mu ya Allah. Kami tinggalkan harta benda kami ya Allah. Kami tinggalkan anak-anak kami, cucu-cucu kami, kata seluruh anak anggota keluarga kami ya Allah. Kau lindungilah mereka ya Allah segala wabak dan bencana ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan Kau jadikanlah jarak ini jarak terakhir diri kami ya Allah. Kau jemputlah kami untuk datang kemari ya Allah untuk menjadi tetamu-Mu ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Sungguhlah Kau yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun ya Allah. Ya Allah, sekiranya kami ini sakit ya Allah, Perpunyakanlah kesembuhan pada kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya kami dalam keadaan banyak berhutang ya Allah, Permudahkan rezeki kami ya Allah, dan luaskan rezeki kami ya Allah. Gurauan, kalau kita kenal gurauan Rasulullah ni, gurauan yang dia punya menyantuni orang. Ada Rasulullah ni bergurau, InsyaAllah, mudah-mudahan. Ya, ada apa nak recap untuk orang kita ibadah? Pertama, balik ni mandi ihram. Jangan mandi awal dah. Sebab apa? Jangan mandi lewat. Air saya boleh masak telur.